Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca. Kami mulakan dengan status keadaan cuaca panas. Pada ketika ini terdapat satu kawasan telah mencapai tahap gelombang haba iaitu di Jajahan Macang di Kelantan yang mana di kawasan berkenaan suhu yang direkod sekitar 37 hingga ke 40 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Selain itu juga terdapat 13 kawasan yang lain berada di tahap berjaga-jaga yang meliputi di kawasan negeri Perlis, kebanyakan daerah di negeri Kedah, 2 daerah di utara negeri Perak dan juga kawasan di 4 jajahan di Kelantan dan juga daerah Jerantut di negeri Pahang. Orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah, elakkan pembakaran terbuka dan minum air dengan secukupnya. Kita beralih pula dengan tinjauan keadaan carta angin permukaan. Diperhatikan angin bertiup daripada arah timur laut dengan kelajuan sekitar 20 km per jam di Sabah dan juga Sarawak. Manakala di Semenanjung, angin timuran bertiup dengan kelajuan sekitar 10 km per jam dan seterusnya menumpu ke kawasan utara Semenanjung. Keadaan ini mempengaruhi keadaan cuaca lembap ke kawasan berkenaan. Yang berdasarkan gambar radar, dipastikan keadaan cuaca hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga sebahagian kawasan di negeri Perak dan juga perairan negeri Pahang. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Di Sarawak pula, keadaan cuaca hujan kini sedang berlaku melibatkan kawasan selatan Sarawak, terutamanya di kawasan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betung, Sarike dan juga Mukah. Manakala di Sabah, keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Tawau. Keadaan cuaca lembap ini juga kami jangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Seterusnya pada sebelah petang, diramalkan keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir diramalkan akan berlaku di kebanyakan negeri di sepanjang kawasan barat Semenanjung, termasuk juga di kawasan pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan di Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca hujan diramalkan akan lebih tertumpu melibatkan kawasan selatan dan juga pedalaman di Sarawak, di bahagian pedalaman Tawau dan Sandakan di Sabah. Keadaan cuaca lembap pada sebelah petang diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam, terutamanya sekitar di kawasan bahagian barat Semenanjung, di kawasan selatan Sarawak dan juga pedalaman Sabah. Orang ramai disarankan untuk sentiasa berhati-hati ketika hujan lebat dan juga ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta boleh menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.